So setakat ni kita tak nampak Anwar buat apa. Seorang influencer bernama Jebat memberi pendapat tentang kerajaan sekarang dan Anwar Ibrahim pada bulan Mei lalu. Dan ada beberapa netizen yang setuju dengan pendapat beliau. Okey, baik. Kalau kita tengok pada pentadbiran kerajaan Anwar Ibrahim ni, kalau kita tengok sampai ke hari ni, dia dah jadi macam rojak dah. Kau tengok tanda-tanda investor tak masuk, pelabur luar negara tak masuk dalam negara, apabila kerajaan terpaksa mendapatkan hasil daripada dalam negara. Jadi, dia hapuskan subsidi diesel, alasan dia penyeludup. Padahal penyeludup tu bukannya salah rakyat. Penyeludup tu salah penguat kuasa. Rasuah lah tu. Faham tak? Bila dia tarik subsidi, aku dengar baru ni dia nak tarik subsidi tu, nak tarik. Apa saja subsidi yang dia tarik, semuanya alasan dia adalah ketirisan. Ketirisan ni berpunca daripada kelemahan penguatkuasaan. Betul tak? Jadi kenapa pula seluruh rakyat nak dijadikan mangsa, sedangkan yang tak menjalankan kerja, yang tak buat kerja betul-betul ni, kawal benda ni adalah kuasa-kuasa agensi penguatkuasaan. Kerajaan lah. Kalau kita tengok ada benda-benda yang mengecam Anwar Ibrahim kalau kan, yang mengata kat Anwar Ibrahim ke, mengata dekat dia punya kroni lah, dia punya line mesti kena block. Mesti kena panggil, kena siasat lah apalah semua. Tapi kalau kita tengok dekat laman sosial, media sosial yang ada di Malaysia ni, dia tak kena block pun. Judi online tak block, bahan lucah tak block. Kau tengok bahan lucah, kalau ditemui dalam handphone kau, bahan lucah engkau akan dicas. Engkau boleh dikenakan tindakan. Tapi bahan lucah tu berada dalam ni dan rakyat Malaysia boleh akses. Ini MCMC buat apa? Suruhanjaya Multimedia buat apa? Yang ni dia tak buat kerja. Dia tak kawal benda tu. Dia biarkan rakyat dia terdedah pada benda tu. Lepas tu bila dia pergi pegang rakyat dia, ada benda tu, dia cas. Nampak tak logik ni? Sebab tu sampai hari ni kalau kita tengok, Anwar dia sembang saja. Pelabur tu masuk, pelabur ni masuk, pelabur. Dia kena tahu, dia punya time frame adalah 5 tahun. Dia kena provekan pada rakyat 5 tahun. Dia tak boleh cakap, 5 tahun tak cukup untuk saya nak uruskan negara ni. Saya perlukan sepenggal lagi. Tak boleh. Setiap Perdana Menteri pun, dia go for sepenggal. Kalau sepenggal dia tak boleh tunjuk apa-apa, hanya boleh bercakap, cerita je, itu nama dia kosong. Apabila subsidi ditarik, apa semua, rakyat kena ni, bermakna kerajaan tak ada sumber daripada luar. Pelabur daripada luar, tak ada. Sebab tu ambil duit dekat rakyat. Faham tak? Ni dia tarik subsidi telur. Telur pun jadi subsidi. Alasan dia nanti salah satu kita dengar, ketirisan lah. Ketirisan bukan masalah rakyat, bukan masalah pengguna Raya Marhin ni. Ketirisan, agensi penguatkuasaan tak buat kerja. Dia gagal buat kerja, kawal, lepas tu rakyat jadi mangsa. Korang nampak ni? Kalau nak kawal, kawal betul-betul. Kita tengok kegiatan judi online kan, dekat media sosial. Kalau kita tengok dekat Facebook pun banyak kita tengok duk lalu. Aku kata ni semua SKMM tak kawal pula. Kan? Tapi cuba kau kutuk Anwar tengok. Kejap je. Kena remove dah. Nampak? Kita tengok judi ni, kegiatan judi online ni, jarak dengan balai polis kadang-kadang kurang 500 meter. Takkan tak nampak? Tapi kalau polis pergi buat operasi sekarang, dia tangkap player. Tokey tu aku tanya dah berapa kali lu kena tangkap. 3-4 kali lah kena. Tapi Tokey tu duk ada sini lagi. Patutnya Tokey tu kena tangkap kalau bubuh jail. Tak, lepas. Nampak? Dia tetap nak bantai rakyat. So setakat ni kita tak nampak Anwar buat apa. Kita nampak dia menyanyi je. Mana ada pelabur? Kalau ada pelabur, rakyat dia, tak adanya dia nak tarik subsidi. Dia murahkan lagi harga barang ada. Betul tak? Satu benda yang paling jelas untuk kita nak fikir.
Sepatutnya minyak kita tak perlu ikut harga antarabangsa. Kenapa kita ikut harga antarabangsa? Kita kan pengeluar minyak. Patutnya minyak kita untuk rakyat harga paling murah lah. Kereta untuk rakyat murah. Untuk negara luar lah kita jual mahal. Ini tak. Kan? Ngikut apa yang aku tahu, minyak kita dijual kepada negara luar dulu. Lepas tu bila kita nak pakai, kita import masuk. Ikut harga orang. Barang kita bagi kat orang. Lepas tu bila kita nak pakai tak ada, kita minta kat dia, dia jual harga dia. Kita yang tanggung. Siapa punya bodoh ni? Orang politik punya bodoh lah. Faham tak? Ni nak ekspor kelapa pula keluar. Besok kita tak cukup kelapa, kita beli balik. Daripada orang yang kita jual tu. Dia jual harga berdouble-double lah. Siapa yang jadi bangsa? Kita lah. Padahal, kita pengeluar kelapa, pengeluar beras. Faham tak? Sebelum kita nak suap makan mulut orang, patutnya kita tengok dulu mulut orang-orang di sekeliling kita. Kan? Engkau nak bagi makan dekat jiran, patutnya tengok family kau dulu. Betul tak? Ini suap mulut jiran bagi kenyang. Lepas tu bila dah lapar, minta balik kat jiran. Jiran jual harga mahal. Kau lah menanggung. Faham tak? Ni basic-basic aku bagi kau orang fikir dan tengok.